No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya wakil daripada kumpulan 7. Hari ini kami berada di tapak arkeologi Lembah Bujang dan juga hari ini kami akan melakukan proses ekskavasi. Ekskavasi merupakan satu aktiviti penggalian yang dilakukan untuk mengenal pasti dan mengkaji tapak sejarah atau tinggalan budaya silam. Dr. Nazatul Akmal memberikan penerangan untuk aktiviti yang dijalankan sebentar lagi. Setiap wakil kumpulan mengambil 2 kertas daripada doktor yang merupakan kertas lakaran penemuan objek dan kertas pemetaan. Kami perlu mendengar setiap arahan yang diberikan oleh doktor dengan sangat teliti bagi mengelakkan kesalahan semasa proses ekskavasi sedang dijalankan. Hari ini kami menjalankan proses ekskavasi. Kawasan tapak akan dibahagikan kepada grid. Proses ekskavasi dimulakan dengan penuh teliti bagi memastikan setiap kawasan yang diterokai atau bahagian diterokai akan selamat. Bahagian ini akan dilakukan secara berlapis dengan menggunakan peralatan seperti cangkul kecil dan berus bagi memastikan setiap lapisan tanah digali secara menyeluruh tanpa merosakkan apa-apa artifak yang ditemui walaupun sekecil-kecilnya. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang cukup tinggi dan setiap penemuan walaupun sekecil-kecilnya mampu untuk memberi gambaran serta maklumat yang begitu penting tentang cara hidup budaya dan kepercayaan masyarakat dahulu kala. Proses mencari artifak terus dilakukan sehingga penemuan berjaya ditemui. Akhirnya, kami berjaya menemui artifak yang begitu penting di tapak, iaitu sebentuk serpihan tembika dari kuadran itu. Serpihan yang berjaya ditemui ini menunjukkan aktiviti masyarakat lampau seperti memasak, menyimpan bahan dan juga aktiviti perdagangan. Artifak yang ditemui itu akan dibersihkan dengan menggunakan berus bagi memastikan bentuknya kelihatan dengan lebih jelas untuk dilakarkan selepas itu di atas kertas lakaran penemuan objek. Kami berjaya menemukan beberapa serpihan daripada proses penggalian yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Langkah seterusnya ialah pengambilan gambar in situ, iaitu pengambilan gambar artifak yang ditemui pada kedudukan asalnya sebelum ia diganggu. Selepas penemuan artifak berjaya ditemui, kami akan melakarkan rupa artifak pada kertas yang telah diberikan. Sebelum melakukan aktiviti pemetaan, Dr. Akmal telah menerangkan tentang jalan pengiraan untuk menemui koordinat bagi 3 lokasi yang telah diberikan oleh doktor. Aktiviti ini berjaya dilakukan. Candi Bukit Batu Pahat berbeza daripada candi-candi lain di sekitarnya kerana bahan binaannya yang diperbuat daripada batu granit berbeza dengan candi lain yang menggunakan batu letrik. Terdapat 2 bahagian utama yang sangat penting iaitu Vimana dan Mandapa. Vimana ialah bahagian utama dan paling suci dalam sesebuah candi. Bahagian hadapan Vimana pula dipanggil Mandapa. Mandapa berfungsi sebagai ruang berkumpul bagi para penganut. Di sinilah mereka akan berdoa, melakukan upacara keagamaan. Dua-dua bahagian ini dibina atas plan berbentuk segi empat dan susun batu granitnya sangat kemas. Candi ini bukan sekadar binaan batu, ia adalah bukti nyata kewujudan tamadun awal yang kaya dengan ilmu budaya dan kepercayaan spiritual. Candi Pendia ialah salah satu tinggalan candi yang terdapat di Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Pada tahun 1974, candi ini telah dipindahkan ke Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Candi Pendia diperbuat daripada batu letrik iaitu sejenis batu merah yang dihasilkan daripada tanah liat yang dipadat dan dibakar. Candi Pengkalan Bujang ialah salah satu tapak arkeologi penting yang terletak di kawasan Lembah Bujang, Kedah.
Dipercayai dibina antara abad ke-10 hingga ke-12 Masihi dan berfungsi sebagai tempat ibadah bagi penganut agama Buddha. Struktur candi ini diperbuat daripada batu tanah liat. Kedudukan candi ini yang berhampiran dengan Sungai Bujang menunjukkan hubungan kaitnya dengan aktiviti perdagangan maritim dan penyebaran agama dari benua India. Reka bentuk dan bahan binaannya membuktikan adanya pengaruh luar, terutamanya dari India Selatan dalam aspek agama, seni bina dan budaya. Jadi, galeri kedua di Muzium Arkeologi Lembah Bujang yang dikenali sebagai Galeri Sejarah Perdagangan Lembah Bujang memfokuskan kepada peranan penting Lembah Bujang sebagai pusat perdagangan antarabangsa sejak abad ketiga Masihi lagi. Ia mempamerkan pelbagai artifak seperti seramik, manik-manik, tembikar dan replika relau peluburan besi yang menunjukkan hubungan perdagangan dengan tamadun India, China, Arab dan Nusantara. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok adanya manik-manik yang dijumpai dekat Sungai Mas dan juga Kota Kuala Muda. So manik-manik ni dari apa yang dikatakan Tuan Fauzi tadi, manik-manik ini digunakan sebagai simbol status dan juga mata wang. Contohnya 3 manik red coral dapat ditukarkan dengan 1 kerbau. Komoditi-komoditi di Lembah Bujang telah dipasarkan di perdagangan antarabangsa dan mendapat sambutan. Antaranya adalah rempah ratus seperti kayu cendana, biji timah, kemayan, kapur barus, gading gajah, lada hitam, biji besi. Semua rempah ratus ini telah diperdagangkan di peringkat antarabangsa. Okay. Seterusnya kita dapat lihat dekat sini adanya seramik dan pinggan mangkuk. Jadi kat sini kita boleh lihat seramik dan pinggan mangkuk ni bertulisan Arab. Tapi sebenarnya seramik dan pinggan mangkuk ni berasal daripada China. Jadi macam mana kita boleh tahu pinggan mangkuk ni daripada China? Jadi kita dapat lihat dekat bawah mangkuk dan pinggan ni adanya cap mohor dinasti Ming yang menunjukkan pinggan mangkuk ni daripada China walaupun bertulisan Arab. Okay. Jadi dekat sini kita boleh nampak gading gajah. So gading gajah ni merupakan antara komoditi utama yang diperdagangkan dekat pelabuhan Lembah Bujang tu. Jadi pada gading gajah ni mereka buat jadi hulu keris dan juga subang yang bermotifkan naga. Galeri 1 di Lembah Bujang memperkenalkan pengunjung kepada tamadun awal yang wujud seawal abad ketiga. Melalui pameran tembikar, peralatan logam, perhiasan dan batu ukir, kita dapat menyelami kehidupan harian serta amalan keagamaan masyarakat purba. Dengan sesuatu baharu dan teknologi interaktif, Galeri 1 kini lebih mesra pengunjung. Maklumat sejarah disampaikan secara visual, menjadikannya lebih mudah difahami sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Galeri ini juga memaparkan bukti perdagangan maritim yang pesat menghubungkan Lembah Bujang dengan India, China dan alam Melayu. Ia menjadi pusat agama Hindu-Buddha yang penting di rantau Asia Tenggara. Okay, jadi hari ini kita di Muzium Arkeologi Lembah Bujang dan di belakang saya kita boleh lihat merupakan sekian seramik yang ditemui di tapak arkeologi Lembah Bujang, dan di antaranya adalah seramik Arab, seledon, tembikar tanah, tembikar batu, porselin biru dan putih, seramik Eropah dan porselin. Okey, daripada hasil-hasil seramik ni kita boleh lihat sebenarnya Kerajaan Kedah tu dahulu merupakan pusat pelabuhan antarabangsa, entry port.